Bila aku kata Barcelona yang akan kecundang, Atletico yang akan mara ke semifinal, ramai fans-fans Barca marah. So far nampak macam betul je prediction aku ni. Okay, Atletico menang 2-0 dengan Barcelona. Jom kita sembang sikit pasal game ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Sebelum aku nak cerita pasal game ni, aku nak ambil momen ni untuk sembang sikit pasal satu momen yang sangat-sangat emosional ni. Yang mana diorang ada buat press conference, Simeone buat press conference dengan Griezmann sebelum game Barca ni lah. Okay, sebab rasa-rasanya lah ini adalah season terakhir Griezmann, mungkin dia retired kat sini. Jadi Simeone memberikan appreciationnya sebab lama gila dia dengan Griezmann ni tau. Okay, daripada tahun 2015, sekarang dah 2026, lebih 10 tahun dah. Okay, so what a relationship. Alright, sambung balik dekat game. First half Barca pegang game, tapi hujung-hujung tu sebelum tamatnya first half, Kubarsi melakukan, kita kata, dokso lah, deny of an obvious goal scoring opportunity. Mula-mula ref hanya bagi kad kuning sahaja, tapi selepas check VAR, nampak dokso, maka ref bagi kad merah kepada Kubarsi dan juga free kick kepada Atletico Madrid. Dan Julian Alvarez menjaringkan free kick tersebut dengan sangat-sangat cantik. Wow. Top bin. Itu memang betul-betul top bin. Memang betul-betul hujung dia bagi tu. Tak ada keeper yang boleh save free kick daripada Alvarez. Memang sangat-sangat cantik. Lepas tu, Sorloth menambah lagi jaringan pada minit ke-70. Bagi aku elok lah tu. Sebab yalah, kau dah main 11 lawan 10. Tapi kalau menang 1-0 je, macam tak cukup lah kan. So diorang tambah lagi satu finishing yang sangat-sangat clinical daripada Sorloth ni. To be fair untuk Barca dan juga Lamine Yamal, walaupun bermain 10 orang, diorang sebenarnya had a good game juga. Okay, banyak create chances, banyak pegang bola, possession. Okay, kalau nak compare dengan Liverpool PSG tu, Liverpool 0.00 XG tau. Okay, Barca ni ada juga create chances. Lepas tu ada pada minit 86, kita nampak satu aksi yang sangat-sangat lincah daripada Lamine Yamal. Memang macam Messi lah kan. Dah dribble banyak player ni, tapi ujung-ujung tak dapat nak shoot. Kalau yang ini gol, memang betul-betul antara gol tercantik lah dalam tournament ni. Apa-apa pun, ini akan menjadi satu tugas yang sangat besar untuk Barca sebab kena comeback dekat tempat Atletico nanti. Kita pun tahu Atletico confirm, Simeone confirm ni akan menjadi haram ball, park the bus semualah. Okay, tapi aku rasa macam setiap kali Atletico terlalu defensif ni, dia macam membunuh diorang jugalah. So sama-samalah kita nantikan second leg nanti.